ke bagi anak macam tu biar kau sini berapa lama? Saya sudah bagi tahu dekat Dia tak boleh jaga anak kau. Kau faham ke tak faham? Kau dah mana? Satu video itulah memaparkan tindakan seorang lelaki menegur sepasang individu yang didakwa meninggalkan dua kanak-kanak tanpa pengawasan di sebuah pusat membeli belah. Video tersebut dimuat naik oleh seorang pengguna dikenali sebagai Thomas Chen yang mendakwa pasangan itu membiarkan anak mereka bermain di kawasan permainan kanak-kanak dalam tempoh yang agak lama. Dalam rakaman itu, lelaki berkenaan menegur pasangan tersebut sebaik mereka kembali untuk mengambil anak-anak mereka. Beliau menegaskan bahawa tempat permainan itu tidak menyediakan penjagaan khusus dan bimbang keselamatan kanak-kanak terbabit jika tidak dipantau. Pasangan berkenaan bagaimanapun menafikan dakwaan bahawa mereka meninggalkan anak-anak selama hampir 2 jam seperti yang disebut dalam video itu. Hantaran tersebut mencetuskan reaksi pelbagai daripada orang ramai, termasuk ada yang menggesa tindakan sewajarnya diambil bagi memastikan keselamatan kanak-kanak sentiasa diberi keutamaan. Terdapat juga pengguna media sosial mendakwa pasangan itu bukan suami isteri, namun perkara itu belum dapat dipastikan. 1 jam saya main dekat Paradigm Mall ni. Di Baby Shark ni tempat lah main-main. Ini anak tak kenal siapa, mak ayah tak ada. Ini pun sama. Mak ayah pun tak ada langsung. Dah 1 jam lebih 2 jam aku sini. Ini budak. Ini budak baju putih ni dengan baby dalam tu. Mak ayah tak ada. Minta aku air Milo, aku belanja dia Milo, tak apa. Masalahnya takkanlah you letak anak kau sini aja lepas tu kau belah. Mana ibu ayah? Ibu ayah. Mana mak dan ayah? Makan. Mak dan ayah makan. Boleh ke bagi anak macam tu biar kau sini berapa lama? Saya sudah bagi tahu dekat Dia tak boleh jaga anak kau. Kau faham ke tak faham? Kau orang mana? Orang Malaysia ke apa? Ini kenapa ni? Anak kau hampir hilang tahu tak 2 kali. Dia dah keluar. Sorry. Kalau aku tak jaga anak kau akan hilang. Macam mana? Aku sebab anak aku sini, aku hati tu. Aku belanja minum air anak kau. Apa saya boleh bilang? Itu tak apa aku belanja. Rezeki anak kau. Tapi kau tak boleh hilang macam tu. Apa sekejap 2 jam? Aku sini. Bukan 2 jam lah. Nak tengok CCTV balik. Berapa lama? Saya pergi makan aja. 1 jam lebih 2 jam aku dah sini berapa lama? Kau tengok balik kau ni apa? Bukti mai bukti. Tengok balik bukti. Tak ada 1 jam aku telan handphone tu.